Masalah kalau ubat kuat ni dia sapu je. Ada orang tanya pasal ubat kuat, dia kata apa masalah kalau ubat kuat ni dia sapu je. Ada juga yang pil kan, tapi mesti diorang pakai ni sapu saja. So masalahnya adalah first, kita tak tahu kandungan apa yang dia letak. So kadang-kadang kita takut kandungan tu lah kandungan steroid ataupun barang-barang tiruan yang kita tak tahu dos dia. Memang dia beri kesan yang dikehendaki, tapi dia hanya bersifat sementara. Yang isunya adalah ubat tiruan ni kita tak tahu. Setiap ubat tiruan tu mungkin ada kandungan bahan yang berbeza. Kalau bahan sama pun dia punya dos dia yang berbeza, sebab mereka masing-masing nak memberi kesan kepada klien diorang supaya klien diorang akan datang ke diorang lagi. Dan yang penting juga adalah bila ambil ubat kuat tu kita ambil, tapi kita tak tahu kenapa kita lemah. So menyebabkan kita akan terus ambil dan adalah masalah-masalah lain. So selain daripada merawat, nak rawat kena tahu punca dululah. So bila punca tu dirawat bersama dengan simptom, barulah kita dapat selesaikan masalah tu.